Kadang-kadang, kita ingat anak-anak belajar bila kita nasihat. Tapi sebenarnya, mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka nampak. Itu yang dikongsi oleh Amar Bahrain bila dicerita tentang anak sulungnya, Akif Anaki. Dalam usia yang masih kecil, Anaki mula tunjuk minat nak berpuasa 6 di bulan Syawal. Bukan sebab disuruh, bukan sebab dipaksa, tapi sebab dia tengok sendiri, keluarga dia buat. Gigih abang nak puasa 6, siap tunggu hari Minggu. Bayangkan, seorang anak kecil sanggup tunggu masa sesuai semata-mata nak ikut apa yang dia nampak di rumah. Dan dari situ, Amar kongsi satu ayat yang mungkin nampak simple tapi sangat dalam maksudnya. Jangan suruh, tunjuk. Dalam fasa membesar, anak sebenarnya memerhati. Apa yang kita buat setiap hari, itu yang mereka serap. Bukan sekadar apa yang kita cakap. Awak buat, dia ikut. Dalam masa yang sama, Amar juga ambil peluang untuk cerita pada Anaki tentang kelebihan puasa 6 hari selepas Ramadan. Ganjarannya seumpama berpuasa selama setahun. Bila dengar itu, lagi bertambah semangat anak kecil itu. Dan mungkin itu yang buat ramai tersentuh. Bila sesuatu kebaikan datang, bukan dari paksaan, tapi dari contoh yang ditunjukkan. Perkongsian ini pun dapat perhatian ramai. Ramai puji kesungguhan Anaki dan dalam diam, ramai juga yang tersedar tentang peranan diri sendiri sebagai contoh di depan anak-anak. Kadang-kadang, kita tak perlu cakap banyak, cukup dengan apa yang kita buat setiap hari, sebab anak-anak sentiasa melihat. Pada pandangan kau, dalam mendidik anak, mana lebih kuat kesannya, nasihat yang kita beri atau contoh yang kita tunjuk setiap hari? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.